Edi, terima kasih follow kita. Ha mim mati depan hum. Hum baru masuk, silakan. Terima kasih. Fa baris bawah fi, panjang 2 harakat. Ha baris atas ha, panjang 2 harakat kerana ada alif mat dan ya mat. 2 harakat mat asli. Kha baris atas kha. Kha panjang tak? Panjang, 2 harakat sahaja. Ada alif yang kecil ni, alif mat juga. Lam baris bawah li. Huruf yang kedua ini ialah huruf lam. Bila dia bersambung, dia ialah huruf lam. Kha, kha, lidun. Kha, lidun. Pendek atau panjang ketika kita nak waqaf? Tuan-puan boleh komen. Bacaan saya salah atau betul? Khalidun. Khalidun. Kita nak berhenti ni dengan bacaan yang pendek sahaja. Betul atau salah? Terima kasih yang share. Salah. Ramai kata salah ni. Kan? Sebab apa salah? Sebab ada huruf mat. Sebelum kita berhenti, mana huruf mat? Huruf mat dekat sini. Wow. Apa makna mat? Mat ialah panjang. Bacaan panjang disebabkan ada huruf mat. Ya, alhamdulillah. 2, 4, 6 harakat kerana kita nak waqaf. Kerana kita nak berhenti. Alhamdulillah. Kalau